tu kurang selamat, kurang sihat. So, once korang berada di kawasan industri, once korang tinggal dekat kilang, itulah tempat yang sangat-sangat tak digalakkan untuk korang berlari untuk ketika hujan. So, bila dah hujan, dah mungkin 1 jam ke atas, InsyaAllah korang boleh berlari sebab tentu gas-gas ataupun benda yang berada di langit kan dah turun dengan sekali dengan hujan. So, umpamakan hujan time tu dah okey. So, korang boleh berlari dengan baik. Ni agak subjektif jugalah sebab kalau lari ketika hujan ni, dia tengok keadaan lah. Kalau korang ni memang dah lama berlari, contohnya korang dah lari 1 jam lebih lah, tiba-tiba hujan, tak korang nak berhenti kan? Why not korang teruskan je, cuma tak lama lah. Cuba korang stay. Korang stay dalam 20 minit je, so korang berhenti. Janganlah terlalu lama, 10